Kebakaran yang memusnahkan 28 buah rumah di kampung Cina Gok Kapur, Kota Baru awal bulan ini memberi amaran jelas tentang risiko penempatan padat. Walaupun tiada kemalangan jiwa, ratusan penduduk kini hilang tempat berlindung serta harta benda. Ikuti laporan wartawan Fikri Zaid. Tragedi 8 Jun lalu menjadi detik hitam buat 27 keluarga di kampung Cina Gok Kapur, Kota Baru apabila hanya 12 unit daripada 40 buah rumah berjaya diselamatkan dalam tragedi sekitar pukul 12.40 tengah hari itu. Seramai 49 pegawai dan anggota dari 4 balai bomba dan penyelamat dikerah ke lokasi dan operasi pemadaman mengambil masa lebih 2 jam. Ekoran api merebak terlalu pantas. Pengarah Jawatan Bomba dan Penyelamat Kelantan Farhan Sofian Borhan mengesahkan insiden berkenaan merupakan kebakaran terbesar di negeri itu bagi tahun 2026. Susulan itu, pihaknya terus mempergiat kempen keselamatan termasuk memperbanyak pasukan bomba komuniti bagi mendidik penduduk mengenai pencegahan awal sekaligus mengelakkan kejadian seumpama itu berulang. Tahun 2026 ini merupakan kebakaran yang paling besar lah di negeri Kelantan, melibatkan 28 unit rumah dan memang sukar dikawal dengan struktur rumah yang separa kekal yang menyukar lagi kerja-kerja pemadaman lah. Dan juga kalau kita lihat daripada map tu, kalau kita lihat daripada sini pun rapat. Antara rumah ke rumah mungkin jarak 1 meter, 2 meter saja. Dan situ kita mengambil inisiatif lah, daripada masa ke semasa kita akan mengambil kempen keselamatan kebakaran untuk kawasan-kawasan tersebut. Untuk menubuhkan pasukan bomba komuniti, apa langkah-langkah pencegahan yang sepatutnya diambil. Tragedi itu meninggalkan kesan mendalam buat mangsa yang hilang segala-galanya dalam sekelip mata. Pocik dah 65 tahun duduk sini. Jadi memang benda tu tak boleh lupa lah, tak kira. Memang benda tak boleh lupa. Dan 65 tahun ni rasa supaya 3 generasi dah kita duduk dalam kampung ni. Ni kali pertama yang berlaku. Macam pakcik ni tinggal di masjid, dari depan rumah sendiri. Ternampaklah bayangan-bayangan ni. Rumah kita lah gini. Sementara itu, pelbagai agensi kerajaan, NGO, pihak korporat dan orang awam tampil menghulurkan bantuan kepada mangsa. Setakat ini masjid kita sudah mengumpul orang panggil hampir puluh-puluh ribu lah. Puluh-puluh ribu daripada tabung kebakaran itu ada dalam akaun masjid kita. InsyaAllah kita akan bincang bersama-sama untuk lagu mana cara nak agih. Peruntuhan ini merupakan sebahagian daripada kesan kebakaran yang berlaku 8 Jun lalu. Walaupun tiada nyawa yang terkorban, ia menjadi peringatan bahawa risiko yang wujud tidak boleh dipandang ringan. Aspek keselamatan kebakaran perlu sentiasa diteliti dan dipatuhi bagi mengelakkan kejadian sama berulang pada masa akan datang. Fikri Zaid, Hati.